Okay guys, ini berita yang aku nak share dengan korang berkaitan dengan penambahan STR dan SARA tadi, yang mana aku ada upload dekat TikTok dan platform-platform selain TikTok jugalah. Okay, untuk pengetahuan korang, ini adalah sebenarnya berita, memang berita terkini. Okay, berita yang telah dibahaskan dan telah dikeluarkan kata menerusi sesi live semalam di Parlimen di Dewan Rakyat oleh PMX sendiri. Okey, sebenarnya statement ini merujuk kepada orang kata progress. Okey, apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Okey, dari semasa ke semasa menerusi keadaan kalau kita lihat kepada krisis global dan sebagainya, dan dia ada menyebut tentang penambahan orang kata STR dan SARA berbanding tahun sebelum ini. Inilah statement yang dimaksudkan oleh PMX. Walaupun kalau kita tengok paparan yang sebelum ni aku ada share dengan korang di Astrawani. Astrawani dia tidak menceritakan sepenuhnya. Dan silap aku juga, aku tak meneliti orang kata sesi live semalam secara keseluruhannya. Okey, kat situ yang mana kita dapat pasti dari segi kesahihan announcement berkaitan dengan penambahan STR SARA itu untuk bulan Ogos itu adalah tidak benar. Maksudnya apa yang diceritakan penambahan itu dibandingkan dengan tahun lepas. Okey, menerusi perbahasan di Parlimen semalam di Dewan Rakyat. Okey, so harap korang mengerti, jangan sedih, dan aku minta maaf banyak atas kesilapan yang mungkin membuatkan ramai orang komen busuk tentang PMX, mungkin ada kaitan dengan kata PRN dan sebagainya. Aku minta maaf banyak, dan aku buat video ini untuk aku terangkan sekali lagi, tiada apa-apa sebenarnya kepenambahan STR yang memutabelitkan sebenarnya dari segi statement ataupun title itu oleh pihak Astrawani yang mana tidak mengeluarkan secara detail orang kata apa dia punya intipati info tersebut lah, yang biasanya aku terus terjah untuk mengeksplainkan membacakan benda itu tanpa menyiasat terlebih dahulu. So aku daripada pihak admin Saja Sembang memohon maaf atas kesilapan ini, di atas kenyataan yang mungkin menyebabkan mungkin ada di antara korang yang mula dah rasa macam oh alhamdulillah dan sebagainya. Dan itu saja yang aku dapat kongsikan kepada korang semua, menerusi info-info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Aku Fizwan. Assalamualaikum.